Harga rumah makin mahal setiap tahun. Gaji naik, tapi rumah tak dapat-dapat juga nak beli. Ramai orang yang kerja kuat, tambah income, tapi impian nak ada rumah sendiri masih tak tercapai. Duit deposit pula tak pernah nak cukup. Contohnya, kalau rumah tu harga dia RM500,000, deposit yang diperlukan sekitar dalam RM50,000. Dalam bentuk emas, lebih kurang dalam 65 gram emas. Actually, mana yang lebih mudah? Kumpul RM50,000 dekat dalam akaun bank ataupun kumpul 65 gram emas sikit-sikit dekat dalam akaun emas gap. Kalau susah nak kumpul duit, cuba tuan puan simpan emas. Sebab dekat Publico ni, kita boleh mula serendah RM100 sahaja. Kalau target kita beli rumah 5 tahun lagi, kita cuma simpan lebih kurang 1 gram 1 bulan melalui akaun emas gap. Bila cukup nanti, bukan saja kita boleh settle deposit rumah, tapi kita juga berpeluang dapat untung daripada kenaikan harga emas. Rumah impian bukanlah mustahil, ia cuma perlukan masa, disiplin dan strategi yang betul. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang siap dekat bawah tu ataupun DM Terza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk toko mulakan simpanan emas hari ini.